Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita ada makan-makan yang diorganize oleh Dr. Farah dengan Dr. Nabila untuk meraihkan promotion Profesor Numan, our head. So ini adalah kek yang disumbangkan oleh staff dan postdoc. Kek apa ni? Coklat lah? Kek buah. Lemon fruity. Okay, dan makanan yang diorder oleh Apeng. Kita ada nasi putih yang confirm akan tak habis. Then kita ada ayam masak black pepper. Wow. Then kita ada ayam masak kari. Kenapa ada dua ayam? Ayam masak kari, sayur kacang panjang, asparagus. Ayam masak apa ni? Roasted Chicken. Roasted chicken. Kan ada black pepper tu hitam-hitam. Boleh lah. Tapi Nampak bukan geng, black pepper. orang tak pernah masuk dapur ya geng. Kek ni macam ni kan? Buka tadi. Okay, then mesti ada buah-buahan, tembikai. Kita ada IT. Kita ada air. Okay, so far ditaja oleh Prof. Numan lah. Celebration dia, dia taja. Okay, ucapan kepada head. Oh, congratulations, Prof. Ucapan kepada head. Congratulations. Okay, dia orang ni stres sebenarnya. Okay, sekarang dia orang tengah fikir dah letak kat mana kek ni. Ada sini pun boleh, tapi kita kena macam like letak tinggi kan dia kan? Oh ya, atas tak jatuh? Itu macam mana? Boleh, tapi kau kena bagi dia steady. Tak payah, nanti ada orang baru keluarkan je. Tak payah letak atas tu, takut jatuh nanti. So, kita berada dalam tempat makan Sustainable Development Goals. Ada 17 United Nations Sustainable Goals. Korang boleh baca kat sini. Contohnya gender equality, no poverty, life below water, climate exchange. So, kalau korang buat research boleh masukkanlah SDG ni. Happy birthday siapa? Okay, itu je. Kita orang rakam sekarang sebab nanti dah ramai orang sibuk nak makan. Bye. Kita orang daripada Sunway Center for Electrochemical Energy and Sustainable Technology. So, siapa nak buat research, nak sambung PhD, sambunglah. Korang boleh makan-makan. So, kita nak welcome kita punya manager lab yang terbaik. Miss Nadira. Dia kalau makan dia dah tahu guys. Kalau meeting dia tak nak datang. Okay, bye-bye.